Dan wanita-wanita ni dia kuat, dia alpha bukan sebab dia nak. Mungkin sebab waktu dia dibesarkan dari kecil hingga ke dewasa sekarang ni, dia ada trauma-trauma ataupun kesakitan atau pernah ditinggalkan, membuatkan dia kuat. Sebab tak ada wanita nak kuat, Razi. Wanita fitrah dia untuk dilindungi. Tapi bila dia tidak dilindung, dia auto jadi alpha. So bila dia jadi alpha dekat tempat kerja untuk diri dia, balik dia bawa perangai tu. Kan macam yang my husband dulu, nak cerita pasal duit je gaduh. Boleh sampai satu tahap nak cerai. Sebelum dia nak bercerai, kita cuba settle diri kita dulu. We cannot change our husband. As much as I want to change my husband, I can't. Tapi the minute kita mula change diri kita, kita start dulu dengan diri, kemudian kewangan, dan mungkin benda tu, perubahan tu dia akan ikut. Tapi dia makan masa. Wanita ni kelemahan dia tak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Di Sebalik Sampul. Bersama dengan saya Razi, host anda untuk podcast ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton dan mendengarkan konten-konten yang kami hasilkan di YouTube, di TikTok dan platform-platform yang lain. Kami sangat-sangat menghargai segala komen, like dan share yang anda berikan, dan kami juga nak mohon jika boleh subscribe lah kepada kami punya YouTube channel ni supaya kita boleh lebih bermotivasi lah untuk menghasilkan konten-konten yang lebih baik di masa-masa akan datang, dan juga kita boleh jemput juga guest-guest yang lagi best insya-Allah. Dan bercakap pasal guest, bersama dengan saya pada episod ini adalah Aisyah Rahman, merupakan CEO Aisyah Rahman Advisory. Apa khabar Aisyah? Alhamdulillah. Terima kasih. Well. Terima kasih datang daripada jauh ni, daripada Kota Damansara, sejam lebih kan tadi. Tak apa, demi ilmu, demi dakwah. Alhamdulillah. Ini yang kita suka, dan kita juga sebenarnya di Sampul memperjuangkanlah untuk menyebarkan ilmu dan dakwah kepada masyarakat umum di luar. So untuk permulaan mungkin kita nak berkenalan dulu kot dengan Aisyah. So apa cerita di sebalik seorang yang bernama Aisyah Rahman ni? Sebab saya tengok daripada bermula dengan role sebagai marketing, kemudian menceburkan diri dalam bidang kewangan, bermula dengan saya tengok bank ada, dengan unit trust, and then sekarang dalam advokasi dan kiranya pendidikan. Guru lah kita kata. So mungkinlah cerita kat sikit. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aisyah Rahman, born, bred and raised dekat Petaling Jaya. InsyaAllah. So datang studio ni bagi saya dekat lah. Perjuangan saya, dia tidak dirancang untuk menjadi seorang guru pada hari ini. Because kalau nak fikir balik, impian saya memang nak kerja corporate. Sebab itu memang saya kerja corporate kan sebelum ni, advertising, marketing, dengan banking. Tapi nak dibuatkan cerita, bila I kenal my husband ni dia bankrupt. So bila kita kenal tahun 2012, kita terus kahwin. I yang ajak dia kahwin tau. I ajak dia kahwin, tapi at that time I faham dia tengah ada business yang tengah merudum. Tapi pada waktu yang sama, sebab cinta itu buta. Jadi ini adalah ilmu yang pertama. Cinta itu sangat buta. Handsome pula suami kan. Kita tak tengok duit, kita cakap oh handsomenya, okeylah kahwin. Tapi ketika waktu fasa kahwin tu, terus berkeluarga, dekat situ kita terlepas pandang satu langkah, iaitu sebelum kahwin sepatutnya kita berbincang tentang situasi kewangan dia dan saya, which we didn't at all. So bila dah membesarkan anak-anak kan, dia dunia I tu dia jalan dengan terlalu laju. Kahwin, lepas tu baru nak adapt dengan kahwin, nak jadi adapt seorang ibu, dengan nak adapt seorang suami yang tengah bankrupt. It's just too much untuk I pada waktu tu. Jadi disebabkan asbab kebankruptan my husband, pada ketika itu I ingat itu benda paling teruk yang berlaku dalam hidup kita orang. Sebenarnya hari ni, itulah perjuangan kami hari ni, untuk menyebarkan kepada pasangan suami dan isteri, kewangan ni dia boleh sama ada membina atau membunuh. Tapi pilihan tu terletak atas kita. So sebab itulah macam mana nak boleh sampai hari ni, dia memang bukan pilihan. Dia memang I rasa perancangan Allah yang sangat baik, lagi luar biasa, perancangan Allah yang lebih baik daripada perancangan I nak kerja corporate tu. Sebab tu daripada banking 2015 I berhenti kerja bank OCBC Premier Banking. Tapi ilmu di OCBC Premier Banking tu mengajar I apa kebaikan dan keburukan setiap produk, apa perancangan orang high net worth kan, premier banking kan, macam mana nak grow our wealth. Sebab orang kata orang kaya je kena merancang. Tak, sebenarnya dia semua kena merancang. So sampailah hari ni seorang guru. Saya rasa, saya percaya juga sebenarnya bila motivasi itu lahir daripada kesakitan yang kita sendiri rasa, kita sendiri lalui, benda tu lebih memberikan kita satu semangat dan booster yang lebih tinggi kot, untuk kita faham betapa peritnya duduk dalam keadaan financial yang tidak baik pada ketika itu, baru kahwin, baru nak membina keluarga, ada ujian begitu pula.
Dan kita faham ramai lagi keluarga-keluarga yang sebegitu di luar. Betul. Menyebabkan Aisyah rasa this is your calling lah kot, boleh kata begitu. Memang calling. Ya. Tu orang kata Aisyah, sebab I memang kerja 7 hari seminggu. Sekarang Macam, ni? Sekarang. Ya. Last week 6 hari, minggu ni 7 hari, minggu depan 7 hari. Yeah. Tapi I relax je. So orang akan kata, you ni kenapa you nak kerja macam tu? Yeah. Sebab I jelas dengan matlamat I. I jelas. So bila kita jelas, kita tak berkira. Macam tu lah. Apa untuk Aisyah Advisory ni, apa indikator ataupun apa KPI lah kalau nak katakan, okay, I achieve this target. Maksudnya kalau dapat benda ni, saya boleh rest assured, okay lah apa yang I buat ni sekarang. Okay. Dia kalau cakap pasal KPI kan, so I selalu pesan dekat semua orang, student, sama ada individu ataupun business owner. Dalam kehidupan ni kita ada 2 bahagian. Transaction, benda yang boleh diukur. Kewangan lah. Tapi kita juga ada transformasi. Tidak boleh diukur. Kalau kita tengok dari sudut konvensional punya financial planning, dia banyak dekat transaction. Tapi sejak I mula memahami Islamic financial planning, and you kena tahu, I dapat lesen IFP I tahun 2019. Tapi I hanya betul-betul amal. Ini perbezaan dia. Amal 2021. Dan sejak itulah perjuangan Aisyah Rahmat Advisory dicipta, sebab I nak perjuangkan dulu untuk diri I Islamic financial planning. Dan kemudian sebab nak tukar kan, nak berubah kan, kita ajak orang. Sebab tu terciptanya Women and Wealth. Women and Wealth tu bukan sesuatu yang tiba-tiba I nak, tapi memang Allah just lorongkan. Ni kau punya. Buat. So bagi I, waktu I cipta Women and Wealth, the first 3 years tu memang sakit. Sangat sakit. Sebab apa? Sebagai startup kan, siapa nak fund kita? Grant tak dapat sebab bidang education dia kata tak boleh diukur. Faham? Dia kata kena ada produk. Produk baru boleh ukur. Tapi produk I adalah liu I. Macam nak ukur kan? Tapi kita nak ajak orang kewangan. Jadi bagi I ketika itu, I ada satu matlamat lah. Which is transaction, berapa banyak kita nak. Tapi bila dah achieve benda tu kan Razi, I lost kejap. Because all these years, I kejar target tu. Tapi bila target tu dah dapat, kenapa I tak rasa apa yang I patut rasa? Then that's where I stop focusing dekat sini. I mula fokus dekat transformasi. My transformasi, my students transformasi, dan bukan saja berhenti dekat student iaitu wanita-wanita ni. I tengah measure marriage dia, I tengah measure macam mana keluarga dia, I tengah measure macam mana career dia. So sejak I tukar fokus I ke situ, I'm happier. Sampai sekarang Alhamdulillah. Adakah itu satu petunjuk yang nak kena ambil lesson counselling pula? Actually, I tengah belajar psikologi. Ya, itu nak menjurus situ lah. Maksudnya semua knowledge ni membentuk satu produk yang dia sangat unik lah antara, again, sebab tadi saya setuju lah apa yang saya cakap tadi. Kebanyakan guru-guru kewangan memang fokus kepada transaksi tadi, transactional. So, dan benda yang boleh diukur lah, tangible lah. Maksudnya kalau daripada income dia sekian-sekian, you kena naik taraf sekian-sekian. Daripada saving sekian-sekian, kena tambah sekian-sekian. Tetapi apa benda yang tak boleh diukur tu tak diambil kira. Transformation tadi tu lah. Dan saya setuju lah untuk lebih tahu lagi tentang benda ni. So dia sebenarnya dua dunia tau. Ni dunia financial. Tapi Allah izinkan I tiba-tiba nak belajar. You kena faham, banyak orang belajar sebab nak naik taraf gaji, pangkat dekat pejabat. I nak naik taraf pangkat mana dah? I dah paling tinggi dah pangkat dalam syarikat I sendiri. Tapi itu I cakap perancangan Allah tu sangat hebat sebab tiba-tiba Allah gerakkan pergi belajar psikologi. Tak ada nothing. Tiba-tiba belajar. So I masuk belajar, and you nak kena tahu I dah ada master I sendiri. My earlier master distinction project management. Kenapa I nak kena buat master lagi? And even worse, I tak boleh start dengan master psychology. I had to learn degree. Betul. I had to go down 1 year buat degree, 2 tahun buat psychology master dekat Wawasan Open University. And as we speak right now, I baru call I punya university tadi. I kena extend. Sebab jadual I sangat padat. Salah I lah. I tak pandai susun. I tak disiplin lah bab tu. Psikologi saya tahu memang untuk master dia kena ada prerequisite punya subjek. Kena ada degree. Of which pengorbanan tu besar. And I always question sampai hari ni, kenapa aku buat benda ni? Padahal dah boleh buat PhD. Why? Tapi I don't know. I don't have the why, but I finally understood. In order to understand bahagian transformasi, kena ada asas psikologi. So what we're trying to do in Women in Wealth is to bridge the two. InsyaAllah. Are you happy with dengan apa pencapaian Women Wealth sekarang? Sangat happy. Walaupun orang kata banyaklah pengorbanan kalau I nak cakap pasal Women and Wealth kan. Dan I memang seorang yang, walaupun I CEO, I juga CFO dalam masyarakat. So I pakai 2 topi. So I memang akan measure COGS, gross profit margin, profit before tax, after tax. I measure. And net profit margin pun I macam year on year I track tau. Dan I sedih.
Okay. Sebab dengan perjuangan kita banyak ni, tolak, ni je. Sebab kalau kita tengok transaksi. Yeah. Tapi I sedang mendidik jiwa I untuk tengok transformasi. Dengan pengorbanan kita banyak ni, apa yang tengah berlaku dekat banyak keluarga. Sebab dalam Women and Wealth mission kita satu. One less broken heart, one more family saved, here to the hereafter. Oh, satu Itu jihad kita yang sangat punya besar mission. tu. Yes. Dan I pasakkan dekat semua striker I dalam masyarakat. So yang dalam kerja dalam ARA ni semua striker je. Yang bukan striker dia kena keluar. Sebab kita kecil tapi perjuangan kita besar. Sanggup tak? Dan saya memang tengok LinkedIn tu memang specifically cakap pasal jihad. So okay, interesting. Maksudnya memang you mention apa kerja atau career yang you tengah buat ni adalah benda yang dia tak boleh diukur dengan material lah. Benda tu ada lebih besar. Dan daripada pengalamannya lah, mungkin dah beberapa tahun dengan menguruskan ARA ni, is it safe to say that perempuan secara umumnya mungkin lebih kurang financial awareness daripada lelaki? Is that kenapa? Okay, so kita kena bahagikan. I hanya boleh bercakap tentang angle wanita dalam Women and Wealth. Ya? So kita buat seminar sehari, kita panggil event lah. Kita nak bagi preview. Because you don't know what you don't know. Wanita hanya tahu, hanya bijak kerja. Kan, dia kerja, dia climb, gaji banyak. Tapi bila dia balik rumah, dia tak reti nak urus. Wanita ni dia selfless. Kebanyakan wanita, dia akan tanggung suami. Ini my students tahu. Some tanggung anak-anak, some tanggung mak bapak. Dia banyak tanggung orang. Tapi harga yang dibayar adalah dia tidak tanggung diri dia. Dia last. Walaupun dekat office dia first, dia balik dia last. Jadi ada discrepancy atau disconnect dekat situ. So kita nak korek kenapa. Salah satu isunya adalah ketakutan dan shame of not knowing. Sebab dia punya impression adalah kalau you dekat office you number one, takkan you tak reti nak urus kewangan kot. So there's shame. Dan bila ada shame, dia tanya suami. First kali of course point of reference suami. Tidak semua suami ingin berkongsi. So suami akan kata kenapa? Tak apa, it's okay, I can handle it. Ataupun mungkin boleh jadi perbalahan. Kan macam yang my husband dulu. Nak cerita pasal duit je, gaduh. Boleh sampai satu tahap nak cerai. And macam tu juga my students. So my students I always tell them, sebelum you nak bercerai, kita cuba settle diri kita dulu. We cannot change our husband. As much as I want to change my husband, I can't. Tapi the minute kita mula change diri kita start dulu dengan diri, kemudian kewangan, dan mungkin benda perubahan tu dia akan ikut. Tapi dia makan masa. Wanita ni kelemahan dia tak sabar. Kan wanita tu generally tak semua, tapi macam orang-orang yang kami jumpa dia tak sabar. I pun tak sabar. So nak ajar perubahan kesabaran tu dia makan masa. So you bayangkan kewangan is not something one day punya thing tau. Dia boleh makan berbulan, dia boleh makan bertahun. Sabar tak you? Sebab semua orang dia nak immediate quick fix. Mana ada dalam kewangan ni? Dan interesting, sabar ni bukan benda yang dalam financial. Maksudnya dia adalah portion yang di luar. Maksudnya adalah kita cara kita berinteraksi dengan orang. Dan okay, soalan saya tu adalah, kalau tadi kata perempuan ni secara generally adalah selfless, maksudnya memikirkan family, memikirkan keluarga dulu, dan diri dia adalah yang terakhir dalam rumah. Tapi setuju tak puan, ataupun betul tak satu statement ni yang mengatakan benda ni juga menjadikan perempuan lebih insecure in term of financial. Maksudnya merasakan satu, okay, kita nak katalah bila dah dia menjadi breadwinner ni, semua masalah kewangan tu difikirkan oleh dia seorang, ataupun dia dahululah. Tahun depan ni dah nak masuk tahun baru ni, anak-anak sekolah. Lepas tu dengan raya pun dekat sekali. So berfikir tentang kewangan tu perempuan jauh 2-3 step berbanding dengan lelaki. Dan suami secara generalnya lah. So bagaimana dengan keadaan ni? Apa kata puan? Memang betul. So dalam Women and Wealth pun kita mengajar jangan buat benda short term. Tak cukup duit sekarang. Sebab kita ada perayaan yang berlaku every year, birthday, school. Lagilah breadwinner. Student kami ramai breadwinner, single mothers, widows, atau suami tak boleh kerja for whatever reason. Jadi bila diorang kena merancang seorang-seorang ni, dia insecure. Dia bukan insecure sebab apa tau. Dia takut. There's that anxiety of ke depan ni macam mana? Ke depan ni macam mana? Kalau kita tengok dari sudut risau, betul kita risau, tapi kita juga kena masukkan sudut spirituality. Apa yang ajar dalam Women Wealth adalah selain daripada psikologi dan kewangan, kita masuk elemen spirituality. Pertama kita kena faham, Allah izin kita jadi breadwinner. Allah yang buatkan kita punya perjalanan sebegitu. Jadi jangan marah dengan keadaan. Okay? Mula belajar untuk redha. Tapi redha tu bukan mudah. I pun 10 tahun lepas lalu bankrupt ni, faham redha tu sekarang. So I nak mengajar wanita untuk redha cepat tu pun susah. Jadi you pun kena sabar je. I pun kena sabar kan. Nak ajar orang kita kena jalan dululah. Tapi I guess pertama kita kena faham ada sebab kenapa Allah buat kita kesakitan macam tu. Pain, there is purpose in your pain.
Allah tu dia bukan sengaja. Nothing is ever coincidental, betul tak? So kalau kita faham dulu yang ini adalah rahmat. Sebab harga nak masuk syurga lain-lain. Kan? So kita kena faham Allah dulu. Okay, kemudian baru kita tengok dunia. Okay, kita ada masalah kewangan. Banyak duit nak pakai ni. Rancang. Tapi orang selalu datang ke I, macam nak dapat duit lebih. Dia lupa yang sebenarnya duit lebih tu adalah hasil. Kita tak boleh kawal nak dapat duit lebih tu, kita tak boleh kawal. Tapi apa again yang kita boleh kawal adalah transformasi tadi. Your skill, you boleh monetize. The better the skill, lagi banyak you dapat bayaran. Betul tak? Dan situ baru you dapat transaksi hasil tu. You boleh control hasil. So wanita-wanita ni some mungkin agree dengan apa I cakap, some tidak. Tapi I terpaksa bantai lah dalam Women Wealth. It's my, sebab tu it's a private platform yang I tak collaborate dengan mana-mana bank, mana-mana pihak badan kewangan. Sebab I nak lantangkan suara I untuk bagi tahu enough is enough. Jangan nak main jadi game victim ni. Okay, kita ambil accountability, kita bertanggungjawab. Ya, you single mom, you berkahwin, you widow, kita semua lain-lain. Tapi perjalanan dia sama. Kita nak mati satu hari nanti, kita nak ke akhirat. Sekarang ni dunia tempat kita perform. Sabar. Oh, ini sangat shifting lah personally untuk saya juga. Sebab almost ni lah, kita dah beberapa kali berjumpa dengan financial educator lah secara, kalau boleh saya istilahkan begitu. Elemen dia macam cringe punya, elemen akhirat tu dia tidak sampai. Maksudnya lebih kepada kita menguruskan kewangan untuk benefit dunia lah, untuk kebolehan kita untuk survive, untuk kita thrive dalam kehidupan di dunia. Tapi bila Aisyah letakkan matlamat tu lebih besar, lebih jauh, iaitu sebenarnya akhirnya kita nak kembali ke mana kan? Kembali kepada yalah, sebagai hamba, sebagai isteri, sebagai suami, sebagainya. Apa bentuk cabaran kalau dalam contohlah bila dalam student yang Aisyah ajar ni, yang kalau yang boleh dikongsikan bentuk-bentuk cabaran yang bila kata suami isteri jadi bergaduh ni, bentuk-bentuk kewangan yang bagaimana yang diorang akhirnya bergaduh? Okay, wanita ni lah. Okay, one thing kena faham profiling women and wealth macam mana. Student kami yang mentoring ni, kita mentor berbulan-bulan dalam program kita. Oh, bukan one off satu kelas? Itu kita panggil event, seminar sehari, preview. Kemudian dia boleh masuk kita punya mentoring. Kalau dia agree dengan cara kita, dia, itu something yang dia nak. Sebab semua orang nak berubah, tapi tak semua orang nak berubah. You faham benda tu kan? Jadi bila dia masuk mentoring, to date daripada tahun 2023 sampai sekarang 2025, kita punya student dah nak dekat 200 orang. Dan walaupun nilai dia kecil untuk mentoring ni, tapi net worth adalah 220 juta ringgit. So kita boleh tahu wanita ni profiling dia macam mana kan. Dan di sebalik wanita yang almost 200 orang ni, ada 300 anak kecil yang sedang dilindungi. Sebab tu I punya mission adalah dekat Women and Wealth, one less broken heart. Kita jaga hati wanita ni, kita healkan dia through kewangan. Kita cuba one more family saved. Maksudnya anak-anak ni tidak akan dibesarkan dalam broken family, insyaAllah, kalau dia boleh rancang keluarga. Kalau kena cerai, it's okay, pakai duit juga. Here to the hereafter. So that's our mission. Jadi berbalik kepada soalan you tadi, macam mana profiling dia? Ramai dalam kita punya mentoring adalah alpha women. Dekat tempat kerja lah maksudnya. Dekat tempat kerja. So dia tinggi pangkat dia. Bila tinggi pangkat, gaji pun lebih besar. Dan wanita-wanita ni dia kuat, dia alpha bukan sebab dia nak. Mungkin sebab waktu dia dibesarkan dari kecil hingga ke dewasa sekarang ni, dia ada trauma-trauma ataupun kesakitan atau pernah ditinggalkan, abandonment issue, banyak lain kita dah kaji yang membuatkan dia kuat. Sebab tak ada wanita nak kuat, Razi. Wanita fitrah dia untuk dilindungi. Tapi bila dia tidak dilindung, dia auto jadi alpha. So bila dia jadi alpha dekat tempat kerja untuk diri dia, balik dia bawa perangai tu. Padahal kita kena faham, kita umat Islam, wanita Islam, kita di belakang. Kita bukan imam, kita makmum. Tapi kalau kita bawa sifat imam alfa tu, itulah salahnya. Sebab fitrah seorang lelaki pula, dia kena memimpin. Tapi kalau kadang-kadang kita baby our husband or mother our husband kan, for some not all, itu yang berlaku konflik. Sebab bukan saja kita mother dari sifat transformation, tapi dari kewangan pun kita take the lead. So untuk diorang let go benda tu, konflik lah. So kat situ, itu first class yang memang akan menangis. This weekend pun first class untuk the new intake. Memang akan menangis. Sebab I kena sedarkan, kita kena faham hamba ni dia ada rank. Wanita hamba belakang. Lelaki hamba depan. You faham tak benda ni? Kalau you tak faham, kita fahamkan dulu. So itu isu dia. Okay. Maknanya nak kata, yelah, at least untuk konteks student Aisyah, begitulah maksudnya wanita tu di tempat kerjanya lebih tinggi pangkatnya, gaji dan sebagainya. Tapi bila balik rumah, mencabarlah untuk nak menukar dia punya cara berfikir, cara bertindak dan sebagainya. Boleh tak saya katakan yang situasi ataupun keadaan ini lahir daripada cara
kita dibesar, upbringing lah, cara kita Yes, dibesarkan. definitely. Maksudnya bukanlah menyalahkan ibu bapa ataupun orang dahulu, tapi secara umum kita boleh kata kalau semasa kecil ni perempuan selalu diberi tanggungjawab besar ke kecil, tapi diberi tanggungjawab. Anak perempuan kena masak, tolong mak masak, kena kemas rumah, Jaga adik, anak sulung dan sebagainya. Lelaki tak apa, boleh main game, boleh duduk. Relax. Tugas satu je, buang sampah. Maksudnya nak kata tugasan yang diberikan kepada anak lelaki ni jauh lebih sedikit dan akhirnya membentuk karakter mereka yang mungkin lebih kurang bertanggungjawab, kurang nak mengambil accountability itu sendiri. Setuju tak? Maybe it also depends on, I tak boleh kata lelaki perempuan macam tu stereotyping, tetapi mungkin juga kita sebagai seorang wanita, kita melihat mak dan nenek kita. Macam mana dia take on that role of menjaga orang. Whereas yang lelaki, atuk atau bapa, diorang lebih kepada keluar kerja, provide, relax. Jadi mungkin tu sebab tu dia, yang lelaki pun ikut yang lelaki, perempuan pun ikut perempuan. Jadi tak adalah lelaki ikut perempuan ikut lelaki kan. So dia punya contoh tu dah memang generation after generation, bukan saja Muslim, tapi I guess anywhere in the world memang macam tu contoh dia. Jadi kita pula hari ni bukan untuk menyalahkan the past, cuma kita kena reflect dan aware dan sedar. Because if things don't change, ke depan ni sama je. So nak tukar tu akan ada friction. Sebab you dah 30, 40, 50 tahun begitu. Sekarang nak suruh you tukar, susah lah. Susah. Faham. Dan yelah, maksudnya kita dah katanya DNA tu dah build macam tu kan, dah kita dah tengok apa pass out daripada mak daripada nenek, dan interestingly bila kita faham balik, maksudnya mak dan nenek tu kita melihat mereka di rumah tu sibuk begitu, tapi mereka tidak bekerja di luar. Sekarang keadaannya berubah apabila mak ataupun isteri tu bekerja di luar, tapi kat rumah still kena function sama macam mak nenek kita dahulu. Yes, betul. So mungkin kat situ. So macam I ada 2 boys. So bila ada 2 boys, tak ada girl, so tak ada orang nak ikut I lah. Jadi I boleh slack sikit lah kan. Tapi that's what I tell my boys lah. Kena mendidik dia dari kecil. You lelaki, you qawwam, you provide, you hantar pinggan, you this, you that. Kita cuba, right? But whereas for me, if I were to reflect on my past, I was raised by a single mother. Dan sebelum my single mom, my nenek, my wan, dia pula isteri pertama kepada keluarga yang dimadukan. Ada 2 isteri. Jadi I nampak 2 generasi yang tidak dilindungi. So one I tidak dilindungi, mak I dari segi kewangan tidak dilindungi, tapi diorang kerja keras. Diorang kerja sangat keras. So bila datang dekat I'm the eldest, first cucu, first cicit, first daughter, first segalanya, I just took it on upon me. Macam I tengok, mama kerja macam tu, I pun kerja kuat lah. Wan cikgu kerja kuat, I pun kerja kuat lah. Without understanding that sebenarnya I had no choice. Because nobody was there kan to protect. Tapi hari ni apa kita nak cuba buat adalah tukar naratif tu. Kita kena mendidik diri kita, kita layak dilindungi. Sekarang ni si suami, you nak lindung I tak? Tak nak, kita try dulu. Kalau tak nak, tak apa. Kena exit. Because that was supposed to be my ending with my husband. Kita dah banyak kali nak bercerai. Few years ago pun last call dah nak bercerai. Tapi I try. Last call. Alhamdulillah sampai hari ni Allah izin masih lagi bersama. Alhamdulillah. Thank you for sharing that personal moment juga. Satu soalan. Saya ada baca sedikit laporan daripada, ada beberapa laporan lah mengatakan yang sebenarnya secara umumnya, again sekali lagi, kita bukan nak stereotyping, tapi inilah umum ni, mengatakan yang wanita lebih kurang, dia suka menyimpan, tapi secara pelaburan tu tidak sangat ke situ. Maksudnya adakah ini berkaitan, satu kita tahulah ada berkaitan juga dengan isu financial insecurity tadi, maksudnya dia takut ada duit tak melebur sebagainya kan. Apa komen Aisyah dalam keadaan ni, dan student punya kes macam mana? Okay, so kalau kita ikut student memang betul. My students tak ada masalah untuk menyimpan. Sebab bagi diorang benda tu dah diturun, ilmu tu dah diturunkan daripada mom, grandmom ataupun parents dan grandparents kan. Simpan kat mana? Platform-platform adalah banyaklah platform yang syariah dekat Malaysia ni kan, yang benda dah generasi after generasi. Dan salah satu simpanan juga adalah emas. Tapi that's where I challenge. Cakap emas bukan simpanan. Emas adalah pelaburan. Kerana this is how in Women and Wealth kita define apa itu simpanan, apa itu pelaburan. Simpanan adalah you masukkan RM1 modal, besok modal tu dia tak akan naik turun. Tiada risiko ke atas modal. Jadi kalau tak ada risiko atas modal, itu kita panggil simpanan. Tetapi di sebalik itu pelaburan. You masuk RM1, dia boleh jadi double. Dia boleh jadi break even atau dia boleh kosong juga. Sebab ada risiko kepada modal. So wanita ni dia ada ilmu simpanan, tapi dia tidak pernah dididik pelaburan. But here's what happens. After diorang go through my Women and Wealth, tak lama, berapa bulan je,
Diorang dah boleh invest dan trade sendiri. Bukan saja in ringgit Malaysia, in US dollar. Itu yang I nampak time and time. Sebab sekarang kita dah masuk cohort 11, cohort 12. Cohort tu maksudnya intake. I dah test modul yang sama. Tapi kita tambah baik. Sekarang kami ajar diorang 16 jenis syariah punya pelaburan. Daripada 16 tu I cakap dekat dia, you jangan tabur duit macam tabur makanan kat burung. Jangan buat macam tu. You pilih 3-4 yang you rasa you suka. Sebab kita hanya melabur dekat benda yang kita percaya dan kenal. So tak semua kita kenal, betul? So you pilih. Tapi I bagi diorang option 16. From that moment, I nampak bukan saja dia manage pelaburan dia tahu perbezaan antara simpanan dan pelaburan, dia juga buat untuk duit raya anak-anak dia. Yang selama ni dia biar dekat simpanan. Sayanglah. Balik korek simpanan. Balik situ. Padahal option banyak sangat yang syariah sekarang. Daripada apa yang you cerita ni, saya boleh kata 200 orang student ni nak kata dah graduate ataupun lah, kita dah nampak lah improvement tu, transformation tu tadi. Itu dari sudut kewangan lah kot, saya boleh kata itu. Bagaimana pula dengan keadaan ataupun situasi mereka dalam keluarga? So apa bentuk transformasi ataupun perubahan yang berlaku dalam keluarga? Sebab kita tahulah mereka ni, tadi macam Aisyah cakap tadi, mereka ni adalah breadwinner, macam alpha woman lah katakan. Apa perubahan yang berlaku dalam keluarga? Itu satu. Yang kedua, bagaimana pula mereka navigate dynamic hubungan suami isteri ni. Sebab kita tahulah bila isunya isteri ataupun perempuan ni lebih alpha di dalam keluarga, so adakah masa relevan kita nak letakkan title ketua keluarga tu kepada suami? Maksudnya bila financially, economically semua diuruskan oleh isteri. Okay. So based on my students, I selalu cakap dengan diorang, kadang-kadang circumstances yang buatkan you kena jadi provider. Tetapi pada waktu yang sama, kita kena bantu suami untuk kembalikan balik title provider tu kepada suami. Tapi perlukan masa. Wanita alpha ni, I want things yesterday or now, you know. So kena bersabar. Macam mana cara dia? Pertama, kena duduk berbincang. Some of them duduk berbincang gaduh. So I cakap nasihat kedua, cari counselor, marriage counselor. Kerana dalam Islam memang dah cakap seorang lelaki tanggungjawab dia adalah provider, qawwam. Tugas seorang isteri adalah qanaah, bersyukur. Bila suami tak provide, macam mana si isteri nak bersyukur? Betul tak? Jadi dia it's a chicken and egg thing. Tapi bila suami ni mula provide, tapi perempuan ni pula, kalau lelaki tu dah provide, jangan cakap lah baru 2,000, kenapa tak 5,000? Kau kena qanaah tu, bersyukur tu kena berlaku. Sebab bila kita isteri bersyukur, rezeki suami tu dia slowly, tapi dia makan masa. Again, sabar tu penting. Second, apa yang I cakap kat my students ni adalah kata-kata seorang isteri daripada mulut dan lagi-lagi yang tak dengar kata-kata hati memang akan zas rezeki suami. You maki suami dekat hati je, you carut dia je dalam hati, habis dia. I cakap dia orang tak percaya, cuba. Bila nak marah tu tahan. So all my alpha ni I cakap, maybe the reason why suami you tak boleh provide atau tak perform sebab salah you. Bukan salah kena dia. Balik tu. Kena. I terpaksa. Because that was what I learned in my marriage. My husband bankrupt. Lepas tu bila bankrupt, I memang bukan nak bantu. Lagi gaduh, lagi sound. So I'm just learning from my journey. So don't be like me. So but I realise apa yang berlaku lepas I tahu mulut I boleh membunuh rezeki dia, I mula jaga. Every time I nak marah je macam, ya Allah, kau turunkanlah rezeki yang melimpah ruah untuk suamiku, bagilah dia kekayaan yang luar biasa. Doa. Nak marah tu doa. Kan? And benda tu jadi. Jadi bila benda tu jadi dekat my husband, I bereksperimen lah dengan student. I cakap, cuba korang try. So ada some jadi. Ada some tu work in progress. Mungkin Allah kata kau sabarlah lagi. Kan? Tapi dia punya progress tu ada lah. Ada, cuma dia slow. Student ni biasalah. Wanita alpha macam kita ni, I want it now. Tapi pada waktu yang sama juga, ada tak student I yang masuk Women and Wealth sebab memang toxic marriage. Dia punya toxic tu luar biasa lah. Which I tak nak buka aib. Tetapi I cakap at the end of the day, toxic atau tidak, you kena belajar untuk berdiri atas kaki sendiri. Dan you kena ready, anak-anak you kena jaga. You kena ready yang mungkin nafkah you takkan dapat. Dan kalau you nak masuk court, you akan pakai duit lagi. Dan penghujungnya, walaupun you menang, you mungkin tak akan dapat nafkah. Jadi, you kena susun kewangan you sekarang. So, ada few students, tak ramai, tapi ada few. Masuk, buat benda tu, dia lebih jelas, dia lebih clear, dia cerai. Sebab dia cari keberanian. Ni agak extreme jugalah, sensitive juga. No, how do you define toxic marriage ni? Kalau, I don't know, maksudnya selain daripada isu kewangan, financial, so ada tak lagi red flag lain yang abuse, physical abuse lah kata. Ada dua jenis abuse yang I nampak dalam Women and Wealth.
abuse secara fizikal, abuse secara mental. Alright. Mana lagi teruk? Orang cakap fizikal tapi saya tengok selalu mental lah. Mental. Yeah. Sebab kat luar mungkin kita punya pasangan tunjuk yang dia malaikat. Kan kat rumah kita kena. Tak ada siapa nampak. Dan bila kita bercerita dengan ahli keluarga kata mana ada pasangan you ni baik je, provide je bagi rumah besar. Tapi inilah sebab tu Women in Wealth jadi safe space. Dia tak boleh break down dekat luar. Dia akan kena judge. Dia break down dalam kelas. Tapi dia tak boleh bagi tahu satu jemaah. Dia datang dekat I seorang-seorang, dia bagi tahu. So I will always tell my students, kalau you ada benda yang you tak boleh bagi tahu dalam kelas, kejap lagi jumpa I seorang-seorang, you bagi tahu. Dan I akan pastikan apa-apa yang kita rancang ni dia untuk that exit for you. Sebab semua orang exit yang penghujung of course mati. Tapi kat dunia ni hidup lagi. So for her, for these few students of mine, apa yang I nampak lepas Women in Wealth, dia bercerai tau. I'm not proud. But for me, I always say usahakan dulu untuk bersama. Jangan jadi broken. Because I came from brokenness. So I tahu apa rasa damage dia tu dekat I dengan anak-anak kan. Tapi I cakap cuba. Tapi kalau memang betul you kena cerai, you cerai. And these women yang dah cerai, lagi cantik sekarang. So apa yang kita boleh belajar kat situ? Sayangi diri sendiri. Dulu. Bila kita dah penuh kasih sayang tu, baru orang boleh sayang kita. So if this first marriage doesn't work, tak apa. Ada kuota lain. Betul? Tapi one at a time lah untuk wanita ni. Dia bercerai mungkin lah satu mungkin culture, mungkin keadaan di Malaysia menjadi satu benda yang tabu dan sensitif lah. Walhal dalam Islam benda tu dibenarkan atas ruang-ruang yang ada lah untuk kita. Yelah, pertama memang menjaga diri tu dulu sebelum kita nak masuk dalam perkahwinan dan sebagainya. Okay. Seterusnya untuk mereka perempuan ataupun student, saya boleh ambil konteks student lah sebab lebih real lah. So kita pun tak nak lah generalize dan stereotype. Setuju ke bila kita kata perempuan ni ialah bila dia stress, alpha woman ni lah ada stress, kerja banyak, duit banyak. So consciously ke unconsciously ke overspend. Satu untuk coping mechanism lah. So maksudnya untuk kalau aku tak spend tu aku nak spend tu sama macam tu lah basically. I totally agree. Sangat agree. Sangat-sangat agree. And lagi-lagi sekarang kan I tengah belajar. I tengah buat my dissertation. My title dissertation adalah Empowering Women with ADHD through Financial Literacy Programs. Simply because I have ADHD. Dan I tak tahu pun I ada ADHD. Tetapi apa yang I nampak specifically wanita with ADHD. Selalunya orang ada ADHD ni dia alpha. Dalam my Women and Wealth ada population ADHD. Dia alpha tapi dia tak perasan. So I dah boleh nampak. Tapi I bukan psychologist, jadi I tak boleh ni. But I would tell them is pergi try jumpa psychologist, cuba buat some assessment, cuba tengok diagnosis. Betul. Okay, so wanita, specifically wanita with ADHD ni, dia punya level of coping mechanism dia adalah impulsivity. Dia impulsive buying. Sebab alasan dia duit I banyak apa, I feel I need this lah, sale, lagi-lagi sale kan. So dia cope through itulah shopping. So dia stress, dia cope through shopping. Ada some yang makan tapi jarang-jarang makan. Dia banyak shopping. And kedua travel. Ini banyak dalam Women in Wealth. Shopping dan travel. Jadi what happens is that what the mind suppress, the body express. What does it mean is when the mind suppress things, you stress, you sedih, you marah. Sebelum body akan express sakit, tapi sebelum body express tu, credit card kita express dulu. Kan? Kita stress, kita swipe. Kan pergi beli. Sebab bila kita shopping tu dia bagi kita happy hormone, dopamine. So kenapa nak fake kan dopamine tu? Kenapa tak cari the real dopamine which is happy dari segi benda yang lebih lasting, yang tidak rosakkan your pocket. So what we teach in Women in Wealth adalah why don't we create a line of fund atau simpanan yang you boleh nak shopping from that line. Tapi dia ada capping lah. So every month I ask them to put a certain nilai. Whatever the nilai yang dia mampu ikut kemampuan dia. Okay, lepas ni you nak impulsivity, datang dari dana ni je. Kalau dah habis, bulan tu dah done. Tunggu bulan depan pula. So that's what they do. Bahagia je. So kita boleh impulsif dan coping tu boleh. Provided you dah take into account into your cash flow. But still kena ada some sort of discipline jugalah nak follow. Dah ni dah overcap ni. Lepas tu credit card pula kan. Ada je yang terbabas macam tu. I pun sama je. Tapi kita kena, at the end of the day, habits take time. So you try. Just because you fail this month, it doesn't make you a failure. Betul tak? Ulang lagi bulan depan. Ulang lagi. Dan sometimes baki-baki dari bulan lepas yang kita tak habis tu pun, kita boleh roll over ke depan. Dan yelah, unfortunately juga dalam dunia yang kita hidup hari ni, memang marketing tu memang nak attack je perempuan punya, yelah bukan kata weakness, tapi ruang yang boleh dieksploitasi ni. Maksudnya wanita ni senang kan, easy target, betul? maksudnya nak kata
kita lah, saya pun suami, ada isteri dan sebagainya, dia tengok Ustaz, tudung ada tudung tu. So benda tu dibeli, maksudnya sama tak cakap lah beli tu guna ke tidak lagi, tapi membeli tu beri satu some sort of satisfaction. Nikmat. Yeah. I terpaksa defend lah Razi untuk semua wanita-wanita dekat Malaysia dan dunia. Saya sokong shopping tu. Tetapi dan adakah wanita ini seorang target yang senang untuk marketing? Jawapan dia yes. Sebab wanita ni nature dia, fitrah dia suka cantik, kecantikan. Lelaki nampak dekat set ni I kena make up sungguh-sungguh, you tak perlu lipstick. Kan wanita fitrah dia suka kecantikan. Dan kecantikan kalau hari-hari dia, and then dia bukan cantik untuk orang tau. Ramai orang kata buat apa nak cantik-cantik kan. Suka-suka. I cantik untuk diri I lah. I tak perlu cantik untuk suami I ke apa. Tu bonus. Tapi I cantik, kita cantik ni untuk diri sendiri. Dan hari-hari takkanlah nak pakai tudung yang sama, baju yang sama. So I terpaksalah stand up for all the women in the world yang kami memang suka shopping. Tapi dari angle Women and Wealth adalah you kena ada dana shopping tu allocated. Jadi masalah bila you jadi jadi target marketing, lepas tu you tergoda dengan all this sale and then you tak mampu, you swipe dengan impian nanti I boleh bayar, nanti tu takkan berlaku. So before you nak swipe, pastikan duit tu dah ada. Kalau tak, you cuba try buat ansuran. Tapi sekarang isu ansuran tu pun another big problem. Semua pun nak ansuran, last tak mampu. Lepas tu kita juga yang kena. Betul. Dan bila you cakap tadi, bila yelah kita, no offense, bukan nak kata tak boleh nak spend, even nak overspend pun. Cuma apakah bentuk-bentuk lain yang bila kita tahu yang secara globally memang wanita ini menjadi target market untuk untuk produk-produk dia orang. Apakah bentuk-bentuk perkara yang tangible dan praktikal lah boleh buat terus sekarang. Okay. Yelah, satu tadi dah ada satu account yang kita memang dah fund untuk berfoya-foya ni kan. Tapi apa lagi benda lain yang kita boleh buat? I don't know, maksudnya katalah kita ada feed IG, TikTok and whatnot ni. Okay. Apa, unfollow ke apa? Maksudnya okay. Tak adalah follow tu ganas sangat. Tapi let me share with you apa yang I buat. Alright. I pun ada masalah tu satu ketika dulu. Sebab I tak tahu yang time tu I ada ADHD baru tahu sekarang tahun ni. Tapi I didn't diagnose know. Lah ni? Yes, okay. Officially diagnosed tahun ni. Alright. Tapi macam mana I tahu I ada sebab I belajar psikologi kan. Yelah. I macam baca macam aku lah. Tapi nantilah kita diagnose. But anyway, I reflect balik perjalanan I the last 10 years. Memang I punya impulsive coping mechanism tu memang shopping dan travel. Kasar. And then terus swipe. Kat credit limit tinggi kan. Lepas tu bila nak bayar, nantilah fikir. Lepas tu gaduh dengan suami sebab dia tak nak bayarkan. Something like that. Tapi kita cakap tadi, sorry. Apa lagi cara lain nak buat selain pergi buat satu account? So, apa yang I perasan, I suka shopping. Walaupun dah ada tudung purple ni, I nak purple gini. Janji, I nak beli lah. Nak membeli tu bagi I satisfaction. Janganlah nak rational kan. Ni bukan rational. Tak ada, I memang wanita, bahagian shopping dia tak rational. But this is how I became rational. Alhamdulillah, Allah izin, I berjumpa dengan seorang pakar iaitu KonMari Consultant. Pernah tengok tak Syah? Dekat Malaysia, ada KonMari Consultant. So, I actually engage. And she's my student. She's my friend also. So dia actually datang rumah I, dia bagi I konsep macam mana KonMari method ni. Bukan I tak tengok dekat Netflix, I dah tengok tapi benda tu tak lekat. So I needed someone sebelah I ajar. Dia duduk dengan I, ajar macam mana KonMari method, and then dia ajar psychology of KonMari. Dia kata, kalau you nak benda ni, do I really need this? Does it make me happy? If this thing you dah lama tak pakai, contoh sekarang I baju size M, dulu size XS, buang je size XS tu. Jangan pegang pada benda-benda yang the past. So KonMari method ni taught me macam mana nak melepaskan. Kalau I dah ada benda ni, so and juga teknik pause. So from that moment, I masukkan modul tu sikit dalam Women and Wealth. Dalam Women and Wealth kita ada satu sesi di mana I suruh diorang berdiri depan wardrobe. I cakap I bagi you 3 saat. Setiap satu benda yang you pegang dekat wardrobe you, 3 saat je. Bila last pakai? Perlu lagi tak? Jangan fikir. 3 saat je. Dah, tepi. Sebab wanita dia tengok kan, emosi oh cantik baju ni dulu pakai time kahwin, padahal kau kahwin 20 tahun lepas, kau dah gemuk macam apam sekarang kan, contoh. Tapi baju tu saiz kita keding dulu. So let it go. Wanita, if we learn how to let go, we would adopt, because it's a habit, right? We would adopt the same thing into our finances. So the low hanging fruit that I ask my students to do, pergi berdiri depan wardrobe, asingkan mana yang dah tak pakai. Second, monetize. So bila dia monetize benda tu, bahagia tak dapat duit?
So diorang buka kabut sale, diorang jual kat internet. Carousel pun sekarang. Semua carousel and what not. Facebook Marketplace. Bila dia dapat duit tu, dia bahagia. Dan boleh spend duit tu. Dia spend balik. Taklah rasa besar sangat. So but again, sabar, proses. It takes time. It takes time. So that's the low hanging fruit yang I nak ajar juga sekarang. Dan the way you ajar tadi tu pun menyelesaikan satu lagi masalah lain, iaitu hoarding tadi. Wanita and hoarding berpisah tiada. Belajar daripada mak nenek. Kita kan hoarding Tupperware. Penuh dengan Tupperware yang nanti nak pakai, nanti tu tak datang. It doesn't happen. So like just learn to let go, because let go ni juga dia menuntut untuk kita belajar untuk preparation akhirat. Maksudnya from the heart to the hand, let go. Heart, hand, let go. Attachment, lepaskan. Attachment, sebab the only attachment that you should have is actually the hereafter. You know. So habit tu dia nampak macam kecil tapi dia domino effect kepada benda-benda yang lain. Tapi dia memula dengan tu, let go benda kita dulu. Dah lah, balik nanti ajar wife surat taklah tu. Okay. And then the next one ni adalah tadi kita cakap pasal woman yang dalam marriage lah, yang dah menjadi isteri, yang ada dalam konflik, sama ada dalam toksik ke tak toksik ke. Tapi macam mana pula perempuan ataupun wanita lah secara umum yang belum berkahwin, yang nak masuk ke dalam perkahwinan, apakah perkara-perkara yang tadi yang mungkin Aisyah kata tak sempat, you sendiri tak sempat nak buat kan, nak masuk dalam perkahwinan tu, apakah kalau ada kata checklist lah yang perlu dilakukan ataupun disembangkan, dibincangkan tentang kewangan. Sebab kita tahulah, tak boleh nak tipu lah, mana-mana lelaki pun dia akan insecure lah kalau wanita tu secara ni lebih tinggi income-nya, pangkat. Income lah, saya ingat kalau pangkat gaji tu mungkin ni, tapi gaji tu yang menjadi deal breaker ya. Betul. Okay, kalau kita tengok daripada konteks Islam dulu, lepas tu kita pergi dunia. Okay, so dari konteks Islam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Khadijah adalah wanita paling kaya, lagi kaya daripada Nabi kita. Benda tu tak jadi isu. Betul tak? Sebab Nabi pun dia ada dia punya jihad, dan Sayyidatina Khadijah pun nak support jihad Nabi. Okay, tu daripada Islam dah bagi contoh. Sekarang kita tengok hari ni, adakah masih sama sifat wanita dan lelaki itu? Just because I earn more than you, I'm better. Sayyidatina Khadijah, walaupun dia paling kaya, adakah dia lebih tinggi dari Nabi? Dia tahu position dia, kan? Dan dia wanita pertama peluk Islam. Jadi kita, kalau kita yang single nak kahwin dengan lelaki, if you know that being you lebih kaya dari lelaki tu jadi isu, you kena sedar diri. Kemudian sama juga dengan pasangannya. Isu tak kalau I more than you, because you mungkin more dari I now, tapi ke depan ni mungkin I am going to be more than you. Jadi perubahan masa tu kita kena faham. Kedua, kalau apa yang I would do kan, if I could turn back time, I would ask my husband and I to sit down and betul-betul rancang kewangan for the first 1 year. The first 1 year tu lah you terus kahwin. Some people dia ambil loan, we didn't lah, tapi some people take loan or financing, right, untuk buat majlis perkahwinan. Itu akan jadi the deal breaker lepas kahwin. Baru you sedar kenapa kita ambil 50,000 financing ni, sebab nak please my mom, my dad, yang tak kenal, tak pernah jumpa. But this thing is real. It happens in our culture, the Malay culture. Jadi perancangan kewangan ni you kena duduk sama-sama sebelum kahwin, buat forecast tahun ni. Okay, ini kita nak rumah sewa berapa, groceries budget berapa, kereta, kalau tak ada kereta kena beli kereta, atau kalau tiba-tiba pregnant, check up baby every month, tak murah. Kan bila baby nak lahir, preparation nak beli breast pump pun dah RM1,000 at least, stroller, semua ni buat forecast. And then pada waktu yang sama, dua-dua beli sitos. Kalau you takut nak bagi tu gaji you, bawa keluar sitos. Sebab sitos tak tunjuk gaji, dia hanya tunjuk komitmen. Sebab you nak tengok disiplin suami dan disiplin si bakal isteri ni ada tak tertunggak dia punya financing. From there you dah tahu dah dia cuai dan culas pembayaran balik kat mana. Kalau dia boleh cuai dan culas benda tu, you have to ask yourself, whether you lelaki ke perempuan, you have to ask yourself, do I want someone like this? Because income you boleh naik taraf, your skill naik, gaji naik, tapi keculasan tu head to habit lah tu, itu habit. Lah. Kita tak boleh ubah orang, kita boleh ubah diri sendiri. So benda ni, that is something that I would actually encourage women, lagi-lagi yang Gen Z yang nak kahwin sekarang ni, buat benda ni. Ia tidak bermaksud kita gila kewangan. And then pada waktu yang sama, find someone who can afford your price tag. I cakap macam tu. I tell my boys, mommy so expensive, you know, but your baba can afford me because I maintain myself. But my money, your baba's money, my money. So this is what's going to happen to you and your wife nanti. You okay tak? Diorang kecil mana faham kan? Kata mana boleh macam tu mami. Tapi itulah reality yang kita kena juga amal and instill dalam keluarga. Because kena faham tau Ratzi, kita wanita ni mothers, tulang belakang keluarga.
Suami ni dia akan sibuk kerja, kita pun sibuk kerja, tapi yang akan anak tu is kita. Keluarga tu is kita. Jadi kita kena ada that direction yang jelas, dan juga kita kena ada kemauan untuk belajar pengurusan kewangan, dan juga kena tunduklah dekat suami. Ada tak case maksudnya kalau your student tak tahulah boleh disclose ke tidak, maksudnya yang ialah nak masuk ke dalam perkahwinan ni, yang you advise this kind of advice? Ada, kita ada 2 student, sebab student kita orang majoriti 30 ke atas. Tapi ada yang very few lately ni yang 30 ke bawah yang nak kahwin. This is what I tell them to do. And dia buatlah. Dah kahwin dah. Alhamdulillah, dah ada baby dah. Dah beranak dah. Sebab apa yang Aisyah cakap ni, dia macam yelah quite technical, dan maksudnya orang dalam cinta ni nak tengok kentut pun wangi kan. Betul. Tapi I guess that's sebab tu I kata belajar daripada my story dengan my husband. It was the best thing. That's why I rasa Allah lorongkan kebankrapan tu supaya hari ni kami sama-sama, because he's my shareholder in my company. Tapi yang Women and Wealth tu I seorang je. Faham. So dia yang bagi dia punya kebenaran. Dia kata I think you should go out and tell my story to your students. Sebab lelaki akan ada ego dia. Wanita ni yang kena jauh sikit, susah sikit, tapi mungkin ni jalan kita nak masuk syurga. Kita ambil that responsibility, jangan berlumba. Tapi kita yang ke depan belajar untuk urus keluarga. Sebab bila wanita ni pandai urus, semua orang menang. Suami menang, anak-anak menang, dunia menang, akhirat menang. Jadi nak takut apa? Tak ada kerugian tu kalau kita take the lead untuk merancang. Saya sukalah, dan saya sendiri secara peribadi terkesan juga bila Aisyah cakap jalan nak masuk syurga semua orang jalan masuk syurga ni berbeza-beza. So mungkin wanita yang macam ni, inilah you punya jihad, inilah punya struggle you. Dan if you berjaya buat benda ni, dan insya-Allah lah lebih mudah lah jalan-jalan ke hadapan tu. Betul. Dan ialah kita kembali kepada wanita-wanita nak berkahwin tadi kan. So isunya tidaklah masalah dengan kalau kita kata bila perempuan ni nak beli unit sitos, sebab nak check benda-benda ni, kita nak kata perempuan ni apa materialistik kan, maksudnya terlalu melihat kepada kewangan dan sebagainya. Macam mana nak cakap dengan orang macam ni? So memang akan ada. Kalau orang tu berbunyinya macam tu, kenapa nak tengok sitos you ni gila duit ke? So you sebelum you nak kena trigger dengan benda tu, you pause dulu. Is this something that I can tolerate? Sebab kalau sebelum kahwin pun you dah triggered, you rasa ke depan ni macam mana? Ini baru triggered mulut tau. Dia boleh trigger dari abuse physical, abuse mental. Ni semua red flag yang kita kena pay attention. Tetapi ada tak lelaki yang dia memang nak transparent sebab dia memang betul-betul ikhlas nak dekat you? Ada juga. Tapi boleh tak kita deny ada lelaki yang akan triggered? Pun ada. And bukan lelaki je, sama juga wanita pun sama. Both ways. Jadi you kena cari, sebab tu I kata orang yang sebab tu dalam Islam I guess sekufu tu penting. Sekufu tu bukan dari segi transaksi sahaja, but also transformation. So ingat, situasi bukan untuk tengok gaji berapa. Dia untuk tengok ada tak hutang yang culas. Sebab hutang ni kalau kita culas, dia akan dituntut dekat akhirat nanti. Hutang. Harta ni bukan kita punya. Hutang ni masalah kita. So sitos objektif dia adalah tentang hutang. Dan nak tengok macam mana dia manage kewangan dia. From there you dah ada overview macam mana dia manage kehidupan dia kan. Dan entahlah, macam saya membayangkan kalau ada timeline tu, sepatutnya perkara begini disemakan in fact lebih awal lagi kot depan sebelum nak decide kahwin kan. Sebelum decide nak bercinta ke apa tu. Ya betul. Mungkin fasa-fasa perkenalan awal tu dah boleh berbincang. Start sikit-sikit lah. And don't you think kan Razi, isn't it better kalau pasangan both suami dan isteri atau boyfriend dan girlfriend ni ada satu haluan yang sama. Maksudnya kita gaji kita berbeza-beza, tapi kita tak tahu kat depan ni siapa yang gaji lagi tinggi. Tapi yang pentingnya adalah kita nak sama-sama membina supaya we become stronger together. I think tu lagi powerful. Jadi niat tu penting. Bila nak kahwin ni jangan saja tengok kewangan, tengok solat. Banyak orang kewangan tapi tak solat. Tu tak guna juga. So you kena tengok banyak aspek. Kewangan is one of it, tapi juga tengok keagamaan. Banyak-banyak yang you cerita tadi daripada your punya personal experience sendiri, your student punya cerita. Kita rasanya tak boleh nak nafilah satu statement yang mengatakan ujian untuk suami ni ujian untuk isteri ni bila suami tak ada apa-apa langsung. Betul. Dan alhamdulillah I think you dah lalu lah benda tu. Tapi jangan cakap lah you never know 2.0 tu apa pula kan, kita tak tahu kan. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Dan ujian untuk suami pula bila dia ada macam-macam. Betul. Ada tak contoh kalau ada cerita ataupun anekdot yang you boleh kongsi juga? Kita ada student tapi I tak boleh nak cerita sebab ni PNC kan. Tapi apa pepatah ni memang sangat betul. Now I tak nak cakap pasal lelaki lah, sebab tu mungkin men and wealth. Kita cakap pasal women and wealth. Wanita ni dia memang akan diduga bila lelaki tidak ada apa-apa. Macam situasi I. Jadi apa yang kita kena buat kat situ?
Syukur tak benda tu berlaku? Of course tak syukur. I tak cakap orang I. Second, kita doa tak? Doa tu macam mana? Doa tu untuk membunuh suami kita ke atau membina? Dan terakhir sekali adalah apa yang kita buat dalam kapasiti kita sebagai seorang pasangan untuk sama-sama tolong suami ni. Sebab nak tolong dia, kena tolong atas ni dulu. Bila mental dia tengah down, motivasi dia tengah down, kita kat isteri kat sebelah pula tengah bebel kan, lagi dia down. So perubahan sebelum kita nak cakap pasal orang, kita cakap pasal kita dulu sebagai seorang isteri, tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Kemudian bila nak cakap pasal ujian ni, yes, pepatah tu betul, but we are being tested all the time. You know, kita kena faham harta kita ni hanyalah pinjaman. Kaya macam mana pun you dengan I, contoh, tu bukan duit kita. Kita hanyalah pemegang amanah. Sebab tu macam I tengok apa gerak kerja sampul adalah untuk memberitahu persiapan pusaka. Sebab pusaka ni kalau kita terbalikkan, apa itu pusaka? Iaitu sebelum you mati, you kena pulangkan balik apa yang you tengah pinjam ni. Kan Allah dah bagi you harta, amanah. Jadi sebab tu persiapan pusaka ni Allah minta, Allah tuntut. Sebab you kena pulangkan balik apa Allah pinjam kat you. Berapa ramai orang tak buat persiapan tu sebab bagi dia, alah faraid kan ada. Ini misconception. Jadi untuk jawab soalan itu, yes, wanita akan diuji, tapi begitu juga lelaki. Dan lelaki kalau tak ada apa pun tetap diuji. Kan ada kan sekarang kes-kes yang viral sekarang macam-macam lah kes-kes viral sekarang. Tak perlu tunggu sampai ada kot nak kena diduga. We are being tested all the time. Kena faham benda tu. Dan alang-alang Aisyah pun dah cakap pasal pusaka tadi kan. Soalan kita yang seterusnya, macam mana Aisyah bantu ataupun advice ataupun ajar your student pasal pengurusan pusaka ni? Sebab apa? Sebab biasanya benda ni dan dalam mungkin dalam industri juga yang menjadi keutamaan untuk ditekankan tu adalah suami yang menguruskan, merancangkan. Buat hibah takaful lah, hibah rumah lah dan sebagainya ni. So macam mana isteri nak start communication, nak start conversation tentang, bang, sebenarnya kita mungkin dah patut bincang, maksudnya nanti dah you mati jadi macam mana, I mati jadi macam mana. Okay, ramai orang dia ada mindset, dia kata bila ada harta baru kena rancang. I tak ada harta. Banyak orang selalu cakap macam ni kat I. Dan I akan bantai dia balik. First of all, harta tu bukan you punya. So you tak nak rancang pasal harta, fine by me. Tapi you ada hutang tak? I tak pernah jumpa lah manusia yang tak ada hutang melainkan you anak raja kan. So kalau you ada hutang, you kena rancang. So sekarang kita bincang pasal hutang dulu. Bagi tahu I tentang hutang you. So bagi tahu. So bila nak uruskan hutang ni, ada certain produk pusaka yang akan memang address the hutang. Betul tak? Jadi I takkan keluarkan dulu orang kata hibah takaful ni bagi I. Don't talk to me about products. Sebab bawah lesen I ada semua jenis produk. Kan? Tapi kita cakap pasal masalah dulu. Apa problem statement you? Okay, you ada hutang. Alright, macam mana nak settle hutang ni? Ini produk dia. Okay, kemudian anak-anak, berapa banyak ramai orang anak-anak. Adakah you ibu tunggal? Apa impian you? I selalu cakap kalau you mati, what do you see happening? Oh, I nak orang ada duit untuk bersedekah. I nak kalau badan haji belum siap ada orang bayarkan. Okay, list me apa yang you nak berlaku lepas you dah masuk liang lahat. Tell me. So dia cerita. From ni perempuan lah ni? Perempuan. Dalam kelas memang I bimbing cara macam ni I mendidik. Sebab modul terakhir adalah mati. Itu modul terakhir kami. Jadi bila dia cerita sebenarnya cakap okay, kalau dengan tujuan niat macam ni, dekat luar ada produk A, B, C, D, E. You boleh explore. So perlukan ilmu dulu sebelum produk. Education before execution. That's our mantra. Ramai orang dia terus execute. Lepas tu dia risau lagi. Betul ke ni? Betul ke ni? Dan terakhir sekali I cakap dengan dia orang, now pusaka is pusaka. Amal macam mana? Faham tak? Sebab nak masuk kubur ni Allah tak tengok hibah you berapa juta kan, saham you berapa juta kan. Dia tak tanya tu sebab tu Allah punya. Tapi amal yang kita nak buat masuk persiapan ni, pusaka ni dia kena sejajar dengan amal tau. Apa amal yang kita nak buat dari sekarang? You kerja dekat tempat kerja you mengata tak tempat kerja you viralkan tak bos you? Sebab kerja adalah ibadah. Boleh tak kita solat sambil main phone mengutuk bos kita? Tak boleh kan? Jadi kenapa kat tempat kerja you ibadah juga kan? Cuma a different form of ibadah. Kenapa you buat macam tu? You kena belajar syukur. Tak suka tempat kerja, dalam Women Wealth first module, berhenti kalau tak suka tempat kerja. Get out. Ramai orang lain boleh kerja kat tempat you. You kena syukur yang you ada kerja dan kerja adalah ibadah. Jangan mengumpat, jangan mengata. Jaga berkat. Sebab berkat adalah part of amal. Right, dan rahmat. Benda tu dia mengalir. Tu pas pusing situ balik kan. Dia pusing balik because kalau you tengok nenek moyang kita kan, wanita tak kerja, betul? Dia suri rumah, anak 10. Yang kerja atuk kita toreh getah, polis, bomba, kerja yang biasa tau. Tapi macam mana cukup? Sebab berkat. Masalah orang hari ni bukan sebab duit tak cukup, sebab berkat hilang. Itu je.
Tapi kalau dia repair benda tu, datang tak balik kecukupan tu? Datang. Cuma tak bereksperimen je. Okay. Cuba eksperimen. Mungkin orang tak sukalah I cakap macam ni sebab terlalu lantang. Tapi kalau I tak cakap, siapa nak cakap? Yeah. Dan I pula risau amal I. Suatu hari nanti Allah akan tanya. Yeah. Kau tahu benda ni, kenapa tak cakap? Cakap lah. Yeah. So itu apa yang Aisyah ajarkan kepada your student, macam mana nak mengurus, dan yalah, itu soalannya kepada macam mana dia nak menguruskan. So macam mana pula dia nak communicate benda ni, maksudnya so dia nak start conversation dengan dia punya suami masing-masing lah kan. Right. Maksudnya kita dah kena start fikir ni. Okay. So ini yang apa yang I selalu pesan. You nak buat, you jangan tunggu suami you untuk support you. You jalan dulu. Suami kita ni dia dah sibuk jadi kawan provider. Okay. Kan? Kita buat dulu. Kita memang kita kerja. Tapi yang suka belajar ni between men and women. Yalah. Women tau. Kena ngaku je lah. Kena ngaku je. Memang wanita lebih suka belajar daripada lelaki. Lelaki ni dia simple. You nak A, you cakap kat I A. I buat. Jangan nak berkias-kias. So itu juga I cakap dengan wanita. Okay, you nak suami you buat pusaka. Sekarang ni you kena tunjuk teladan dulu. You tengah tunjuk tak teladan. Kalau you pun sama 2 kali 5, you jangan harap suami you nak ikut. Sebab kita sebagai isteri, kita mirror. Kita cerminan suami. Okay. So you take the lead. Dan bila suami you dah nampak perubahan, you tunjukkan dia result. Yang I dah buat ni lah. Okay lah. Cuba you buat juga. So kita jalan dulu. Okay. Dari segi itulah we take the lead. So insyaAllah kalau Allah kata suami you tak ready, janganlah sakit hati kalau dia tak nak buat. Tapi kita kena terus berdoa. Kerana doa boleh mengubah takdir. Doa untuk dia. So insyaAllah slowly dia akan buat. Sama ada bukan sekali dengan kita atau dia cari jalan dia sendiri untuk buat. Ya, dan daripada yang Aisyah cerita panjang-panjang pada awal tadi, sebenarnya yalah, isu dan masalah kewangan dalam keluarga ni dia tak semestinya kena suami yang lead. Yalah, macam you kata yang lead tadi adalah isteri ataupun wanita tu sendiri. Dan akhirnya walaupun isteri ataupun wanita yang lead juga boleh menghasilkan kepada keharmonian rumah tangga tu. Dan saya teringat ada satu buku ni lah. Saya tengok penulisnya siapa, tapi memang tajuknya itulah It Takes One to Tango. Tak semestinya 2 orang kena betul-betul faham, duduk sama, buat sama-sama. Kalau you lead dulu, you buat, dan you show you lead by example, orang tengok dan orang akan ikut. Sebab lelaki ni nak tengok result je. Lelaki ni simple. Seriously simple creature lelaki ni. You nak A, you cakap A. Tapi you kena tunjuk yang benda tu dah berjaya lah. Dah jadi. Okay. The next one ialah pasal pusaka dalam bila konteks nak pergi haji, pergi umrah ni. So biasanya lah orang yang nak pergi haji, pergi umrah ni, antara yang biasa kita dengar ni cita-citanya nak mati kat sana. Nak menghabiskan hayat tu di tempat yang baik lah. Sejauh mana wanita, adalah kita dalam konteks ni wanita lah, punya perancangan bila nak pergi haji ni dan nak menguruskan atau merancang pusaka yang tadi ni, benda-benda tadi ni. Okay. Yang bestnya soalan ni yang I suka kerana ini adalah modul dalam Women and Wealth. Kita ada satu modul persiapan haji. Ramai orang selalu ingat persiapan haji ni adalah tentang kena buka akaun tabung haji. Itu the very bare minimum. Duit adalah benda paling low sekali itu dalam persiapan haji. Itu tak payah discuss. Memang kena ada. Dan I sendiri dalam perjalanan ni, I nak pergi haji. Tapi Allah izin tak? Allahualam, tak tahu lagi. Tapi perjalanan persiapan tu tengah buat. Now, tentang persiapan kewangan tentang haji, dia ada 2 tau Razi. Sama ada you pergi dengan dipilih atau rayuan. Kalau dipilih untuk T20 harga dia 33,000 setakat hari ini. Tetapi kalau you buat rayuan, you kena ambil package ber-5 dah 70,000. Kan 80,000. Kenapa orang nak buat rayuan dan bukan nak terpilih? Sebab kalau you nak tunggu you sampai giliran, umur I dah 100. Kan? Dan sekarang ada lagi satu masalah yang orang tak nampak tentang haji. Dia bukan tentang kewangan, kesihatan. Dan makin lama pihak Saudi, kerajaan Saudi akan makin ketatkan lagi syarat-syarat kesihatan. Sebab haji ni adalah ibadah, bukan kewangan tapi mental, rohani, segalanya you akan tested. Inilah the only holiday yang you akan bayar paling mahal dan you akan kena test. Dan you tak nak kalau kemampuan kewangan you okay, tapi sebab kesihatan you tak boleh pergi. So sebab tu I galakkan in Women and Wealth, no matter how old or young you are, I nak you usaha pergi buat rayuan. Dan rayuan means you kena ada 80 hingga 100 ribu ringgit. Mampu tak? Jadi dia kena persiapan kewangan dulu. Urus dulu. Dan second, kalau you dah urus, you tak mampu, patut tak you ambil pinjaman? I'm an advocate of pinjaman. Because pinjaman adalah sama ada dia membantu atau tidak membantu. Adakah dengan mengambil pinjaman ini dapat membantu you lengkapkan rukun Islam?
Hanya you je boleh jawab. I tak boleh jawab soalan tu Okay. untuk you. Dan I baru pergi Carnival Haji. Bulan November, 3 hari Carnival Haji dekat Movenpick Sepang. I pergi dan I visit setiap satu booth. Ada booth Bank Islam, Maybank Islamic, RHB Islamic. I tengok dia punya rates. Kalau produk perbankan Islam pun ada produk kewangan untuk support. khas untuk haji. Maksudnya ia satu yang dituntut. Tetapi isu dia bukan sebab produk tu betul atau salah. Isu dia adalah you merancang tak? Second, kalau you ambil pinjaman ni, you kena bayar balik. Tak guna you pinjam pergi haji, balik, tak payahlah, I dah hajah sekarang, tak payah bayar, halal. You know, no such thing. Because again, in Islam, it's not about harta, it's about hutang. Jadi perancangan tu, you kena rancang. So sebab tu my student yang Alhamdulillah, few years ni banyak dah hajah-hajah yang Alhamdulillah. sebab tu memberi inspirasi kat I want to be the next hajah. Kalau student jadi hajah, cikgu kena jadi hajah. Tapi Allah izin ke belum tahu lagi, result belum keluar lagi, tapi kita usahakan, kita Untuk ikhtiar tahun depan insya-Allah ni lah. untuk tahun depan insya-Allah. InsyaAllah kita doa yang terbaik lah Amin. untuk ni. Dan ni lah, kita katalah dia ambil loan, financing tadi dengan bank Islam dan sebagainya tadi. Kena plan lah pula kan, kalau dah andai katalah dia pergi tak balik, atau even dah balik pun on the way nak bayar tu tak sampai, tak habis bayar, kita yang jalan dulu ataupun sebagainya. So macam mana nak bagi kefahaman ni lah. Saya ingat sebab siasat apa yang kita bimbangkan adalah bila dah ada fasiliti yang lebih memudahkan begini, orang ambil mudah pula tu. So Itu culas isunya, lah. ya, Isu culas tu. Sebab dulu kalau macam dah tak ada duit, dia akan berfikir banyak kali, tak ada duit, akan mesti pinjam satu hal, tapi maksudnya mengumpulkan duit tu. Tapi bila dah ada fasiliti yang memudahkan, senang je, as long apply dekat sekian-sekian boleh dapat, tanpa memikirkan risiko ataupun konsekuensi selepas tu lah. Atas kewangan, whether mampu ke tidak. Sebab tu again, perancangan kewangan tu penting. Sebab kalau you nak apply financing from all these banks, minimum you nak apply 50 hingga 100 ribu. Kalau laluan rayuan lah kan, untuk seorang individu mampu pinjam 50 hingga 100 ribu ringgit. Bermaksud you punya financial score, credit score kena cantik. Bermaksud gaji kena cantik, pembayaran hutang kena cantik. Jadi dia connected. Now, let's say semua tu dah cantik, you layak apply. You kena faham, kita nak mati. Dan sebab tu dalam haji, persiapan haji, kursus asas haji 13 minggu, kena pergi. You tidak dipaksa. So untuk maklumat, siapa yang belum dijemput haji pun boleh pergi kursus asas haji. Masih lagi berlangsung setiap minggu sampai Januari. Pergi untuk dapatkan ilmu. Now, apa yang dalam kursus asas haji yang I suka tu kan, dia bagi tahu tentang perancangan pusaka, perancangan hutang. Tu minggu kedua dia dah terapkan ilmu tu. Dia cakap buat perancangan pusaka, settlekan semua hutang-hutang supaya kalau apa-apa jadi kita tak menyusahkan waris. Ustaz tu sendiri dah pesan. Jadi kalau ustaz dah pesan dalam ilmu kursus asas haji, jangan cakap tak ada siapa bagi tahu. Sebab kalau you mati dan you berhutang dan you tidak buat apa-apa persiapan sebelum you pergi untuk mati tu, tak payah pergi haji lah. Sekejap lagi keluar drive pun boleh mati juga apa. Tak ada persiapan kan. Nanti depan Allah kat padang mahsyar nanti nak jawab apa? Kan? Sebab dunia ni tempat kita latih dan perform dan susah. Bermujahadah, susah payah. Syurga tu tempat senang lenang, tiada penat lesu. Dunia ni penat, betul. Sebab tu kita nak hidup kan, untuk berpenat-penat. Sebab suatu hari nanti nak the reward lah, nak syurga. So bagi I, rukun Islam ni berbaloi tak untuk kita susah payah. It's the 5th rukun Islam. Bagi I berbaloi. Sebab kalau haji tak ada, rukun Islam tak lengkap. Dan itu yang dituntut kan. The five things tu je. Allah tak minta banyak. 5 things. Itulah kalau tadi, sebab bila saya cakap ni pun sebenarnya lebih kepada kita nak membawa apa yang kita buat dekat sampul jugalah tentang pengurusan pusaka ni. Nak memudahkan sebenarnya benda tu. Sebab kita memang platform yang digital, kita website base, dan katakanlah tadi kata nak pergi haji, nak buat umrah, benda yang pertama bila kata pengurusan harta ni adalah kita listkan lah asset and liability kita kan. So benda ni yang ada dalam sampul, yang kita, saya ingat benda ni, dan sampul pun ada tier dia punya subscription tu kan. So boleh ke situ. Dan ini untuk yang mendengar lah, nak pergi haji sebagainya ni, senaraikan dia punya asset. Walaupun sama adalah dengan sampul ke ataupun dengan mana-mana lawyer ke, in fact you sendiri pun boleh buat, tapi benda tu kena ada. Kita senaraikan aset-aset kita, hutang-hutang kita, dan lagilah kalau buat hutang untuk mengerjakan haji dan umrah ni. Dan ini terakhirlah kot, dari soalan saya ni, mungkin lebih personal sedikit. Apakah yang Aisyah harapkan, tadi kita dah tanya tentang Women on Wealth ni nak menjadi apa dalam tempoh mungkin 5 tahun ke 10 tahun akan datang?
apa yang I nampak adalah I nak Women Wealth ni dia bukan saja ada dekat Malaysia. I nak dia ada dekat Dubai. That is in my strategic planning. Tapi impian. Impian ni senang cakap, susah execute kan. Dan juga I nak dia masuk ke negara-negara Islam. Of course, apart from Dubai, the UAE itself, Singapore, Indonesia. I nak Women Wealth ke situ. Kemudian bila Women Wealth dah steady, I nak buat apa? I nak buat retirement villa. Kerana wanita akan hidup lebih lama. So I want all my students, bukan saja kita alumni sekarang, I nak kita sama-sama sampai ketua nanti. I nak buat syariah female version Women and Wealth Retirement Villa. Ketiga, impian I adalah untuk ARA jadi unicorn. Sebab dengan kekayaan duit unicorn, bila kita dapat valuation unicorn $1 billion kan syarikat kita ni, kita boleh roll balik duit tu ke mana? Retirement Villa. Kedua, I want to be a female venture capital. I want to invest back in all the female entrepreneurs yang macam mana I susah dulu nak dapat financing, orang tak layan kan. I want to invest back to the society. Because at the end of the day, wanita ni bila dia buat sesuatu dia buat betul-betul. Jadi I want to invest back in women. But before I can invest in people, kena cek duit dulu. So kita kerja lah 7 hari seminggu. Itulah impian saya sehingga akhir hayat, insya-Allah. Insya-Allah. Kita doakanlah mudah-mudahan dimakbulkan impian itu dan dimudahkan, dilorongkan. Allah berikan kemudahan dan jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka kan, insya-Allah. Dan sepanjang 10 tahun lebih ni pun Aisyah melalui dengan tak sangka lah kan, Allah buka lorong ini, Allah buka banyak lorong ini. Banyak dah Allah buka, terlalu banyak. Ya. So terima kasih Aisyah atas masa dan peluang yang diberikan untuk kita bersembang ni dalam tempoh sejam lebih sikit ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dan kita borak-borakkan walaupun secara santai dapat dimanfaatkan oleh kita punya pendengar dan penonton kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.